Sebenarnya kita ada dua tau mesin. Kalau perasan dekat sebelah sini, sebelah kita punya polis ni adalah mesin ATM. Okey, kemudian saya pusing. Dekat PJ Jual pun kita ada satu lagi mesin ATM. Dekat mana ni? Ini dekat branch Public Gold. Di Jalan Ghostan pula kan. Okey, jom saya bawakan. Ini branch Public Gold Ipoh. So kita ada dua mesin ATM yang boleh mengeluarkan emas. Jadi cara nak keluarkan emas kat mesin ATM, ramai yang tak tahu, saya tunjukkan cara. So kalau tengok mesin ATM, kalau dekat branch, item yang kita nak keluarkan tu boleh besar-besar. Boleh sampai 100 gram pun ada, nampak tak? Kalau katakan nak keluar dekat tempat-tempat macam mall, dekat airport kan, jadi dia keluarkan yang kecil-kecil, bawah 5 gram saja. Tapi kalau dekat branch, 100 gram pun kita boleh keluar, 20 gram pun kita boleh keluarkan daripada branch. Okay, jadi kalau katakan tuan-puan tak nak ambil dekat branch menggunakan sistem beratur ataupun dekat kaunter tu, boleh datang kat sini untuk redeem emas yang telah disimpan dalam apps tu. Boleh je daripada kecil-kecil kita ada 0.25 gram sampailah 100 gram. Keluarkan daripada mesin ni apa ni? Mesin vendor mesin ATM Public Gold mengeluarkan emas. Kalau dulu vending machine kita keluarkan air kita panggil mesin gergang. Sekarang dah moden tuan-puan. Apa yang tak ada? Kita dah ada mesin keluarkan emas. Kalau belum cuba, patut cuba tuan-puan. Betapa bestnya tabungan kita yang seberat 100 gram kita keluarkan melalui mesin gergang. Something to be experienced. So kita boleh experience mengeluarkan emas pula. Kata unik lah, lifetime experience. Okay, kalau siapa belum cuba, boleh cuba. Okay, alright.